Makanya ketika presiden pertama Israel berdiri, apa kata dia? Ditariknya nafasnya. Aku mencium bau kakekku di Madinah. Apa maksud dia? Nanti kalau Israel berkuasa, dia akan mengambil kota Madinah. Bukan sembarangan. Karena dia anggap Nabi Muhammad mengambil. Padahal mereka ingkar perjanjian. Ini mesti diluruskan. Jadi jangan bayangkan Nabi Muhammad datang bawa pedang ke kota Madinah. Semua Yahudi pancung kepalanya. Tidak begitu. Baca sejarah baik-baik. Mereka tempat bertetangga selama 2 tahun. Setelah itu mereka melakukan pengkhianatan. Akhirnya terusir dari kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Meja. Kalau kita tengok kat meja ni, kita tak akan pernah menganggap bahawa meja ni terjadi dengan meja ni terjadi dengan sendiri. Siapa pengurusi surau ni, masjid ni? Meja ni jadi dengan sendiri ke? Tanya siapa pun, meja ni tak terjadi dengan diri sendiri. Kebetulan ustaz tak tahu cerita. Belakang masjid kita ni ada pokok besar, ustaz. Waktu kami duduk semayang subuh, tiba-tiba bunyi macam chainsaw punya bunyi, ustaz. Bila pergi tengok, tak ada chainsaw bunyi, tapi pokok tu sikit demi sedikit macam ada kodok tebang dah. Gedegang terbalik, ustaz. Kebetulan. Lepas tu bunyi pah, pah, pah. Orang duk cantai, duk pangkah dahan, duk pangkah rating, macam bunyi kapak, ustaz. Kebetulannya. Lepas tu apa jadi? Tinggallah batang besar tu. Bunyi pula kali kedua chainsaw tu. Duk belah pokok, ustaz. Ada yang dia belah kayu besar, ada yang dia belah kayu kecil, ada yang dia belah kayu pendek, ada yang dia belah kayu panjang, ada yang dia belah 4 segi, ada yang dia belah bulat. Kebetulan. Tiba-tiba bunyi ketong-ketang duk memaku. Lepas tu bunyi serik-serik duk sekeru. Tiba-tiba galik sikit, ustaz. Tinggal tunggu tu, ada dah benda ni. Siap macam ni dah, ustaz. Kebetulan sungguhlah. Sebelum ustaz mai memang tak ada meja untuk pengkuliah. Nasib ustaz pagi yang berbahagia lagi mulia ni, hak jadi kebetulan itulah kami letak ni. Tak ada orang buat pun sunat, ustaz. Boleh percaya tak? Boleh percaya atau tidak, saya tanya. Tak ada siapa nak percaya. Sebab setiap zarah ataupun setiap titik atom yang paling kecil, yang kita panggil proton dan elektron, dan jauh lebih subatom yang kita panggil kuantum tu, sebenarnya kalau tanya diri mereka sendiri, siapa yang cipta dan buat kamu, berani atau tidak dia mengatakan kami mencipta diri kami sendiri. Hatta sekecil zarah, atom, subatom, tahap kuantum pun mereka dicipta, bukannya mencipta. Apatah lagi meja yang sebesar ini, pokok kayu tadi, dia memerlukan mekanisme pelaku untuk ditebang, mekanisme pelaku untuk dicantas dahan dan juga ranting, memerlukan mekanisme pelaku untuk belah kayu ni, membentuk kayu ni, paku kayu ni, skru kayu ni, bentuk kayu ni, sampai jadi meja. Apatah lagi perkara lebih besar daripada meja, nak buat kereta. Keluar besi sendiri, ustaz. Saya duduk berjalan, keluar besi sendiri, kerek-kerek, lebih kurang macam transformer lah jalan dia. Tiba-tiba jadi kereta. Siapa nak percaya? Kereta dibuat, kapal dibuat, tu dibuat, hani dibuat, semua dibuat. Ada pelaku dia. Bahkan lebih jauh sebelum kehadiran pokok sebesar ini, sebelum tunah dia masih kecil pun perlu pelbagai sumber untuk menghasilkan dan menciptakan dia. Bayangkan pokok hak kecil nak jadi besar, perlukan sumber air untuk hidup. Air pun kebetulan ke? Perlukan suhu dan persekitaran yang sesuai. Suhu dan persekitaran kebetulan ke? Perlukan cahaya matahari untuk fotosintesis. Fotosintesis kebetulan ke? Tak ada kebetulan. Ini adalah ketetapan dan ketentuan takdir daripada Allah terhadap semua makhluk-makhluk dah. Masing-masing telah direzekikan, masing-masing telah ditentukan mengikut kadar-kadar yang ditetapkan.
Jadi nak nafi lagi. Kalau kita mampu mencipta, cuba buat seorang lagi. Dah kalau kita berani tak? Hak bulu roma selai pun tak mampu, apatah lagi nak suruh kita buat seorang lagi macam kita. Agak-agak abang mampu tak? Saya dah 13 orang dah, saya buat macam saya. Oh, hebatnya. Tak ada, tak mampu. Maksudnya kamu kena yakin, kamu kena percaya, kamu kena beriman bahawa kita ada Tuhan, kita ada pencipta yang mencipta segalanya. Tak payahlah nak nafi. Kita ambil ilmu lain yang dipanggil ilmu zoologi. Zoologi ilmu yang membicarakan tentang haiwan, binatang-binatang. Yang selalu ini mereka akan gunakan teori Darwin, Charles Darwin. Teori apa? Evolusi. Evolusi hak kita selalu kenal Mitsubishi Lancer kan. Evo tu, hak ni evolusi lain. Teori evolusi ni dengan bahasa orang kampung mudah yang mengatakan asal usul manusia ni daripada apa? Daripada beruk. Kalau tanya pada anda pun anda nak mengaku tak datuk nenek keturunan moyang anda dulu adalah seekor beruk. Kita tak akan pernah mengaku kecuali depa hak mempertahankan teori evolusi ni nak mengaku. Kita tetap dengan teguh mengatakan kita adalah cucu dan cicit daripada keturunan Adam dan Hawa, manusia dan khalifah pertama yang pernah dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh teori evolution, beruk ini berevolusi dari setiap zaman dan akhirnya jadi manusia yang komplit dan sempurna pada hari ini. Pernahkah kita terfikir, adakah beruk zaman dulu saja yang berniat nak berevolusi jadi manusia? Beruk zaman sekarang tak ada niat ke nak jadi orang? Beruk dulu, kalau boleh duk tengok orang ni seronoknya, rasa nak jadi, rasa nak berevolusi jadi orang. Beruk hak adalah ni tak ada tu kah? Satu persoalan ialah bila beruk jadi orang, beruk tak pupuh-pupuh. Pasal apa? Patut dah sekok jadi orang, makin hilang. Ni beruk tak hilang-hilang. Kampung ni kau tak ada dah beruk. Ada lagi tak? Ada lagi. Baik. Untuk kita bahas secara mendalam, teori evolution setinggi mana pun dia tak akan pernah mampu untuk mengubah asas genetik yang ada dalam setiap haiwan ataupun binatang yang Allah ciptakan. Perkara asas yang kita tak boleh terima ialah benda-benda paling besar, bulu yang lebat, taring yang tajam, kuku yang panjang, dan paling tak masuk akal, kita kehilangan benda paling asas. Di mana hilangnya ekor hak panjang tu sampai kita langsung tak ada hari ni. Kuku hak panjang jadi macam ni, okeylah, hang nak bincang sangat. Bulu hak lebat jadi lagu ni, okeylah, hang nak bincang sangat. Tapi hak paling payah sikit, ekor sepanjang-panjang tu jadi tak ada terus ni, payah. Ada tinggal, ada lagi ustaz, adik-beradik saya 2 inci lagi ada, hak dulu. Ada lagi tak? Tak ada. Sorry to say lah. Hak ni benda yang paling payah dari sudut gen dan mutasi, nak berubah jadi hilang terus. Hak jadi jalan bongkok dengan 4 ni terus boleh berdiri tegak. Kita tak pernah menolak unsur morfologi dan sosiologi dalam masalah ni. Apa dia morfologi? Morfologi ni dia sama dengan metamorfosis lebih kurang. Benda yang dari satu bentuk rupa lain tiba-tiba dia bertukar jadi rupa lain. Hak ni ada contoh ulat beluncah, duduk metamorfosis, duduk morfologi dalam kantung dia keluar jadi apa? Rama-rama. Beza jauh dah. Kalau orang tak pernah tengok, dia kata, oh ni lagu ni, tiba-tiba, oh boleh terbang. Hak ni merayak saja. Memang berlaku.
Itu bukan evolusi, itu metamorfosis, itu morfologi. Ada lagi jentik-jentik. Tengok jentik-jentik, tak sangka hadut dalam ayat, tiba-tiba boleh terbang. Apa dia? Nyamuk jauh berbeza. Tu metamorfosis, tu morfologi. Itu kita boleh terima. Tapi kalau nak main dengan teori evolusi, kita perlu bertanyakan kepada ulat beluncah. Kalau kamu nak bermain dengan evolusi, ulat beluncah, kamu metamorfosis dalam kelompok, jangan keluar jadi rama-rama, hang keluar jadi pepatung. Agak-agak boleh ke tak? Agak-agak boleh tak? Ulat beluncah tadi, asyik rama-rama, aku nak buat pembaharuan, aku keluar lepas ni jadi pepatung. Mampu atau tidak? Tak akan mampu. Ataupun nyamuk, lepas ni asyik jadi nyamuk, aku nak keluar jadi kumbang pula. Agak-agak jentik boleh jadi kumbang ke tak? Tak akan mampu. Ataupun seekor nyamuk yang ada belalai bercinta dengan badak air betina. Nyamuk hak kecil ada belalai bercinta dengan badak air betina. Akhirnya kahwin. Hak keluar hari ni tu gajah lah ustaz. Hak besar gajah tu ikut belah mak, badak ayah. Hak ada belalai tu ikut bapak dia, walaupun kecil ada belalai. Boleh terima ke tak? Boleh terima ke tak? Sorry to say, terlalu rumit untuk kita memperkatakan tentang mutasi dan genetik. Sukar untuk kita mempercayai teori evolution. Teori evolusi ini payah. Dari sudut sosiologi mungkin boleh berlaku, macam isu kes Tarzan. Biarlah kita terima isu Tarzan. Bapak mati, mak mati, dia terjatuh dalam hutan. Siapa yang jaga Tarzan? Gorila. Akibatnya bila budak ni besar, gaya berjalan pun macam gorila. Sebab dia duduk bersosial dengan gorila, tak kenal orang lain. Cakap pun biasalah sosiologi dengan benda tu. Walaupun dia makan sama dengan gorila, berjalan cara gorila, berkomunikasi cara gorila, dia mati umur 70 pun, dia jadi gorila ke jadi orang masa mati? Ustaz, sebab lebih 50 tahun gorila duk jaga, dia mati jadi gorila, bukan orang. Boleh percaya ke tak? Tarzan mati sebagai gorila ke sebagai orang? Tetap sebagai orang. Bahkan gorila, kalau kita pera sekok dia tu, duduk 70 tahun di kalangan manusia pun, gorila ni mati sebagai gorila ke sebagai orang? Asal dulu ustaz gorila, tapi lama keturunan dia duduk dengan kita 70 tahun, jadi mati sebagai orang. Jadi tu imam ready lah, kena mandi lah, kena kafan, kena tanam lah. Lepas tu orang pun pelik tengok, pasal apa tu? Gorila. Takkanlah mak tak, dulu dia binatang ni tak, kubur ni gorila, tapi lama duduk dengan orang, dia mati jadi, lama duduk dengan orang, mati jadi orang. Boleh terima? No, sorry to say. Kita pilah ke zoo negara. Sebab apa? Lama dia duduk di situ, ada tak kawasan ni buaya, ni beruk, ni apa, tiba-tiba tak ada binatang, ada orang dalam tu. Sebenarnya orang tu hak cuci tu, tapi tak ada pernah orang kata dulu tu ustaz, dulu tu tapir tu duduk situ. Mana tapirnya? Itulah duk cuci tu, dulu dia tapir. Sebab lama mari duk berkomunikasi dengan orang, duk tengok hari-hari, tapir tu jadi orang dah. Tak ada. Okey, kita tengok sudut terakhir antropologi yang melibatkan sejarah, ketamadunan, kebudayaan dan asal usul manusia. Manusia ni, dia ada genetik dia yang Allah buat. Kita ambil dari sudut norma-norma kebiasaan manusia sekalipun, kalau kita dah ada genetik bangsa Melayu, duduk lama di negara Arab pun, kita jadi Arab ke jadi Melayu? Kita tetap bangsa Melayu. Mungkin kita boleh berbahasa Arab, mungkin boleh jadi penggemar makanan Arab, mungkin boleh bertutur dalam bahasa Arab, mungkin berkebudayaan Arab, mungkin berpakaian Arab, tapi tetap bangsa Melayu. Sehingga kita tu tak kahwin dengan orang Arab menghasilkan kacukan lah. Maksudnya kekal sebagai Melayu. Begitu juga orang Cina hak piduk Afrika, dia tetap orang Cina. Perubahan fizikal sikit-sikit mungkin berubah, mungkin panas dia dulu putih, mungkin sedikit gelap,
sebab cuaca, tapi dia tetap Cina. Walaupun dia boleh berbangsa Afrika, berbudaya Afrika, pakai baju Afrika, makan makanan Afrika, tak akan merubah genetik bangsa. Dan satu yang paling sinonim, dalam mana-mana agama disunnahkan pada hari ke-7 agar diberikan nama, dan juga jadi sunnah supaya dikhitankan anak masing-masing. Dan budaya khitan ni berlaku sejak bila lagi? Siapa Nabi dan Rasul yang mula-mula khitan ni? Siapa? Nabi Ibrahim mengkhitankan dirinya sendiri dengan kapak. Dia juga mengkhitankan anak dia Ismail. Bayangkanlah secara rambang, rawak, sejak zaman Nabi Ibrahim sampai zaman kita, masa berlalu dah berapa tahun? Rambanglah, rambang. 10,000 tahun? Taklah 10,000. Sejak zaman Nabi Ibrahim sampai kita 10,000 tahun, setiap anak yang dilahirkan, zuriat yang dilahirkan, lahir khitan, lahir khitan, lahir khitan, lahir khitan. Ini dah jadi kebudayaan. Ini dah jadi satu benda yang wajib dan mesti. Tetapi keadaan tersebut tidak pernah menukarnya menjadi evolusi. Dan hakikatnya kita lahir hari ini, siapa yang dah siap tak ada kulub dah? Ustaz saya lahir dulu akibat keturunan kita hak berpuluh-puluh tahun tu asyik kerat. Saya pun memang lahir kerat dah. Jadi saya tak payah pergi hospital, tak payah sunat. Siapa angkat tangan? Hakikatnya kita lahir semua dalam keadaan berkulub dan perlu berkhitan. Sampailah anak cucu kita, walaupun ni dah jadi tradisi, kerat-kerat dia tak akan pernah berevolusi. Sebagai contoh, katakan keturunan saya dan tok saya dulu suka cukur kepala, cukur rambut, botak. Tok ke-8 suka botak, tok ke-7 suka botak, sampai kita hari ni pun suka botak. Hakikatnya anak kita lahir tu tak akan tumbuh rambut dah, sebab evolusi ustaz. Botak, tak tumbuh rambut. Hakikatnya boleh botakkan pun rambut tetap tumbuh juga, tak akan kekal. Maksudnya hak botak tu sebab kita cukur. Ni kalau boleh evolusi ni jadi tak payah cukur dah. Botak sepanjang masa, botak yang berkekalan. Ada ke tak? Tak ada. Tak akan ada. Dan inilah yang hakikat perlu kita faham dan perlu kita tahu. Jadi bila kita tahu dah dengan jelas penolakan-penolakan terhadap mereka, dan dalil-dalil dan bukti dari sudut akal, hujah rasional dan hujah saintifik sekalipun, sebenarnya mereka tidak boleh menafikan bahawa Allah itu benar-benar ada dan wujud. Dan sebenarnya untuk memperkatakan oleh kumpulan-kumpulan ini bahawa Allah tu tak ada, Allah tu tak wujud, sebenarnya mereka nak klaim apa? Siapa Tuhan yang sebenar? Siapa Tuhan yang sebenar? Allah tak wujud, Allah tak ada. Kalau kita tanya siapa hak sebenar jadi Tuhan, jawapan dia siapa? Diri kita sendiri adalah Tuhan. Setiap orang adalah Tuhan bagi diri masing-masing, dan dia berhak melakukan mengikut kehendak, mengikut selera, mengikut pandangan, mengikut pendapat dia. Dan kalau kita menjawab soalan tersebut secara lawak, kalau kita nak klaim, nak iktiraf kita Tuhan bagi diri masing-masing, masa kita sihat, okey. Masa kita kaya, okey. Masa kita tak ada apa-apa, okey. Bayangkan satu masa tengah berjalan keluar daripada bank, kena langgak dengan lori sampah. Terbungkam kita di atas jalan dalam keadaan parah, memekik, meminta tolong, luka, patah. Kita pun nak pergi tolong. Tengok muka macam familiar. Hak ni lah kata hak mengaku Tuhan bagi diri sendiri. Walhasilnya takkan Tuhan memekik, meminta tolong bila kena langgak dengan lori sampah. Tuhan pun berdarah juga, Tuhan pun patah riuk juga, Tuhan pun kena langgak dengan lori juga kah? Tak cukup dengan tu anda akan ditertawakan di hospital.
Bila Tuhan kena sign surat untuk dioperation, Tuhan pun nak kena korek, Tuhan pun nak kena bedah juga. Dan lagi anda diketawakan bila habis operation minta surat untuk claim takaful ikhlas. Tuhan pun kena claim hak tu, kena claim hak ni, kena claim hak ni. Dan lebih parah, bila anda ke pasaraya atau mana-mana kedai, hak anda anggap diri tu Tuhan pun kena GST 6% juga. Lebih parah lagi bila nak beratok beri, datang lambat, tetap Tuhan nombor 46 juga. Orang tak bagi hang nombor 1 sebab hang kata hang Tuhan. Awak ni 46. Tuhan pun 46 lah, kena beratok juga. Bering punya pasal. Dan lebih sedis lagi, orang akan mempertawakan bila kita sakit perut, nak kencing, nak berak, pergi tandas belakang pasar, 3 kupang juga orang minta. Bukan Tuhan. Tuhan pun kena juga 3. Kena, tak apa, 3 kupang. Benda ni adalah lawak. Dan bila kita tanya, mereka sendiri pasti akan memberi jawapan, taklah sejauh itu. Taklah sejauh itu. Benar. Ini hanyalah joke. Tetapi hakikat je memperkatakan kita adalah Tuhan bagi diri sendiri. Poin yang paling utama ialah untuk melegalkan, untuk menghalalkan setiap perbuatan-perbuatan yang selama ini mereka anggap dalam doktrin agama yang menghalang manusia daripada melakukannya. Kebanyakan hak mereka nak legal, hak agama-agama, hak perintah-perintah Allah yang Allah larang itulah mereka nak buat. Sebelum ni dalam setiap agama jangan berzina, hak itulah mereka nak legal. Setiap agama jangan minum arak, hak itulah mereka nak bagi lepas. Setiap agama jangan tu, hak itulah mereka nak bagi boleh. Setiap agama jangan ni, hak inilah mereka nak bagi halal. Mereka nak legal benda-benda ni semua. Atas alasan tersebut mereka cuba test market. Sekejap isu, anda fahamlah isu yang berlaku. Sekejap isu ni, sekejap LGBT, sekejap better beer, sekejap tu. Benda-benda hak sekejap ni, benda hak Islam suka, benda hak agama suka ke, hak Islam larang, agama larang. Anda ada jawapan. Pasal apa benda ni dicuba? Nak try, tengok sensitivity kita. Kalau anda rasa, setakat arak buatlah ustaz, mereka nak minum, bukan kita. LGBT, geng-geng mengunyit tu lah nak pun, bukan kita. Hak bukan kita, tak ada masalah. Bimbang satu masa, hak bukan kita, yang terkena anak kita, cicit kita, keturunan kita. Bila benda ni dah dilegalize, bila benda ni dah dilepas, akibatnya apa jadi? Apa jadi? Benar tak apa yang pernah Allah rekodkan dalam Quran dulu? Penyakit-penyakit umat terdahulu, dosa-dosa umat terdahulu, bebai-bebai umat terdahulu akan mula merayap kembali dalam era dan zaman. Perangai hak kaum Nabi Lut ni lama dah, tapi dia kemuncul balik, dia keluar balik. Hak nak minum arak, nak berpesta ni lama dah, dia start balik. Padahal nak minum mana-mana pun boleh minum. Cuba test, hak ni nak tunjuk produk dia, hak ni keluaran terbaru, hak ni orang mari boleh cuba, orang mari boleh try hak mana. Hak ni bagus ni kepekatan dia, hak ni bagus dia punya liquor, hak ni bagus pekat, hak ni bagus ni rasa, hak ni bagus bau, hak ni bagus, hak ni jenis 690, hak ni jenis X, ni jenis toddy, ni jenis wine, ni jenis beer, ni beer champagne, macam-macam cerita. Walhasil, kalau ada orang Islam pi, mereka larang ke tak? Adakah ada sampai ke tahap tu? Islam, sorry kami tak benar. Tak apa ni, okey, mari pesta terbuka, percuma. Sama kalau buat LGBT sekalipun, sama kalau buat pesta seks bebas sekalipun. Adakah orang tanya kamu ni, kami tak benar masuk? Dah buka secara terbuka, ramai.
Bila ramai benda tu berlaku, benda yang berasaskan basic hawa nafsu ni, dia tak kira agama, dia tak kira bangsa, semua orang bernafsu. Sebab itulah selalu saya sebut, kalau hari ni kita berjalan di setiap lorong, tengok sekelompok anak muda sedang minum arak, kita tanya, hang ni hang agama apa? Saya Hindu. Hang Kristian. Hang Yahudi. Hang Islam. Orang Islam tak minum arak tak? Ada tak orang Islam hak minum arak? Saya tanya. Ada. Maksudnya dalam kes minum arak, keterlibatan semua bangsa, keterlibatan semua agama terlibat. Pi lalu lorong lain, duk ugut orang, nak minta duit, rampas duit. Tanya-tanya, semua agama terlibat, semua bangsa terlibat, termasuk ke tak ada orang Islam ragut beg orang? Tak ada ke? Ada. Jangan bohong, jangan nafi. Hak ni bahagian duk berzina, semua bangsa terlibat, semua agama terlibat. Tak ada ke orang Islam berzina? Ada, jangan nafi. Bahkan hampir semua dosa yang orang kafir buat, orang Islam dah buat. Sebenarnya nak salahkan siapa? Walaupun kesemua ada keterlibatan tersebut, yang kita perlu faham dan pandang ialah setiap apa yang dibuat daripada kalangan bangsa tadi, setiap apa yang dibuat daripada kalangan yang mengaku beragama yang mereka dakwa dan klaim tadi, sebenarnya langsung tidak ada keterlibatan agama. Cuba tanya seorang demi seorang, kamu yang Hindu duk minum arak ni, apa kata agama kamu tentang arak? Boleh atau tak boleh? Tak boleh. Kamu Kristian? Haram. Kamu Yahudi? Haram. Kamu Islam? Lagilah haram. Sebenarnya mereka sedang buat satu perkara yang agama masing-masing larang, yang ajaran masing-masing larang. Sebenarnya mereka sedang melakukan sesuatu yang agama tak suruh pun. Mereka dah terkeluar daripada acuan agama. Bukan maksud saya keluar agama tu murtad, keluar daripada acuan yang agama tetapkan, ni boleh, ni tak boleh. Jadi hari ni dah ramai terkeluar acuan ni. Jadi bila terkeluar acuan ni, bila orang tengok, orang klaim atas dasar agama, bila ni orang Islam, apalah sangat Islam, arak pun minum, geng tu pun duk berzina sekali dengan geng kawan kita, hak tu pun duk pecah rumah sekali dengan kawan kita, hak tu pun duk rogoh orang sekali dengan kawan kita. Maka yang terpalit atas nama agama, walaupun yang sebenar agama tak pernah suruh pun, dan mereka dah terkeluar sebenarnya daripada ajuan ajaran agama yang sebenar. Inilah yang mereka nak. Sekurang-kurangnya kamu tak jadi etis, sekurang-kurangnya kamu tak menolak tentang kewujudan dan keberadaan Tuhan, kamu tak tinggal dalam agama kamu, tetapi kamu sudah jauh dengan base dan acuan ajaran agama, sudah memadai bagi kami. Dengan kata yang lain, hari ini biarlah kamu nak kata kamu Islam, klaim Islam, dakwa Islam, yang penting Islam kamu tak solat, yang penting Islam kamu tak mai solat jemaah, yang penting Islam kamu Jumaat tak pernah jumpa tangga masjid, yang penting mari bulan Ramadan kamu makan minum bersama kami, yang penting kamu tak laksana hukum ni, yang penting jangan jalankan syariat ni, yang penting jangan pi haji tapi melancong okey. Ini pun dah cukup berbaloi bagi mereka, walaupun hari ini kita klaim dan dakwa kita adalah Islam. Inilah antara perancangan-perancangan yang nak mengeluarkan manusia dalam bentuk kesyirikan, dalam bentuk kemunafikan, dan dalam bentuk kekufuran. Dan acuan-acuan ini sudah lama dibuat. Acuan-acuan ini sudah lama berlaku. Dan ada di antara kita yang terpedaya, telah terhirup, telah terminum, telah tertogok dengan acuan-acuan kesesatan, acuan-acuan kekufuran, dan acuan-acuan kesyirikan tadi. Lantas inilah hasil yang kita terima dalam masyarakat sekarang, yang kadang-kadang kita tak pernah tengok dan tak pernah terbayangkan akan berlaku pada zaman ni. Yang masa kita kecil-kecil,
60-an, 70-an, 80-an dulu. Seolah-olah tak tergambar bagi kita. Remaja-remaja, anak-anak muda hari ini akan lari jauh daripada khayalan dan apa yang pernah kita hidup pada zaman anak-anak dulu. Ish kita dulu masa kecil tak berani, kita kecil segan, kita kecil beradab, kita kecil hormat, kita kecil jalan kaki, kita kecil mandi sungai, kita kecil tu. Tak terbayang hari ni apa yang akan berlaku pada remaja dan anak-anak kecil kita seluar batasan. Dulu nak cari kes pembunuhan pun payah nak dengar cerita. Weh, orang kampung sebelah kena bunuh. Bila pula nak dengar? Mungkin 10 tahun akan datang kes bunuh. Lepas tu biasa bunuh dulu melibatkan orang tua. Tak ada lah pernah dengar cerita budak sekolah bunuh orang.